Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana limpah kurnianya dapat bersama-sama kita mempelajari ilmu-ilmu Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wala takfurun. Sadaqallahul azim. Ingatlah kamu kepada Allah, nescaya Allah mengingati kita. Washkuruni, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Wala takfurun, janganlah kamu berkufur ke atas Allah Ta'ala. Jadi nikmat Allah bagi kepada kita, Alhamdulillah. Start daripada kita bangun tidur, siapa kau tidur semula tu, kita bangun tidur dalam keadaan kita celik mata tu dalam keadaan Tuhan bagi lagi nikmat iman dan Islam dalam diri kita, Alhamdulillah. Jadi kita bangun, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Jadinya moga-moga kita sentiasa dalam rahmat Allah Ta'ala, moga-moga kita sentiasa dalam lindungan Allah Ta'ala, moga-moga kita sentiasa dalam ingat selalu kepada Allah Ta'ala. Washkuruni, moga-moga kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, semua nikmat Allah bagi kepada kita. Nikmat kesihatan, nikmat ada suami yang memahami, nikmat ada anak-anak yang baik, nikmat ada natu yang baik, cucu-cucu yang baik, jiran tetangga yang memahami kita, Alhamdulillah. Ada sahabat-sahabat yang mendampingi kita, sahabat-sahabat yang baik, Alhamdulillah. Itu nikmat yang perlu kita syukuri pada hari ini, Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita sama-sama berkongsi lah tentang hadis yang ke-9, hadis daripada hadis-hadis wanita jilid 1, siri ke-40, hadis An-Nabawi, hadis An-Nisa, hadis berkaitan dengan perempuan, daripada penulis dia Ustaz Mukhtasini. Ustaz Mukhtasini. Antaranya hadis ini, kitab ini membicarakan tentang pesanan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus kepada kaum-kaum wanita, diselit pula kisah-kisah peribadi Ummul Mukminin dan sahabiah-sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya, hadis yang ke-9, hadisnya yang berbunyi tajuk dia, suami adalah syurga atau neraka bagi wanita. Hadisnya yang berbunyi, haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Yahya bin Sa'id an Bushairi bin Yasar anil Husaini bin Mihsan anna ammalatan lahu atatna an-nabiyya fi hajah fafaragat min hajatiha faqala laha an-nabiyyu adhatu zawji ant qalat na'am qala kaifa anti lah قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadisnya daripada Yazid bin Harun, beliau berkata telah mengkhabarkan kepada saya Yahya bin Sa'id daripada Bushair bin Yasar daripada Husain bin Mihsan bahawa makciknya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan, namun dia tidak mendapatkan apa yang diperlukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada makcik dia, apakah engkau mempunyai suami? Dia menjawab, ya. Nabi bertanya lagi, bagaimana kedudukannya di sisimu? Dia menjawab, aku tidak mengabaikan suamiku kecuali suatu yang memang aku tidak mampu mengerjakannya. Nabi berkata, lihatlah kedudukanmu di sisinya, iaitu di sisi suami, kerana dia, suamimu itu adalah syurgamu dan nerakamu. Hadis ni boleh kita penting untuk kita mentadabbur hadis ini, untuk kita belajar hadis ini, pengajaran daripada hadis ini bagi sesiapa yang belum berkahwin, syurga di bawah tapak kaki ibu. Tapi kalau siapa-siapa yang sudah berkahwin, dari sudut wanitanya yang sudah berkahwin, perempuan yang sudah berkahwin, syurga di bawah tapak kaki suami.
Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Surah An-Nisa ayat 34. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, dan yang memelihara kehormatan dirinya, dan apa juga yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersamanya, dengan memelihara Allah dan pertolongannya. Jadi daripada surah An-Nur ayat 34 yang boleh kita faham, jadi mentaati Allah dan Rasul, mentaati perintah suami dalam keadaan yang kebaikan, menurut kepada kebaikan. Jadi kalau suami suruh buat gapo-gapo, kita rasa kalau lagi-lagi malam-malam suruh nasi goreng pukul 11 malam, tak cekak deh. Tapi kalau kita buat kerana Allah Ta'ala, moga-moga kita ada kekuatan, kita sebagai isteri ni dengan anak laginya, moga-moga kita ada kekuatan untuk kita buat deh. Sebab barang tu kadang-kadang bukannya seumur-seumur deh, suami suruh jaga-jaga sekali. Tapi kalau kita buat gapo-gapo perintah suami dengan niat kerana mu, ya Allah aku buat ni, suami suruh gapo-gapo kerana mu, ya Allah aku buat ni, jadi kita buat ni dengan landaskan kerana Allah dan diiringi dengan pahala. Alhamdulillah. Mentaati suami dalam sudut kalau suami tiada di rumah. Jadi isteri ni apabila orang mari rumah kita, sayang suami mari rumah kita, dalam keadaan adab-adab dia nya kita kecek dan bukannya bernadakan lemah lembut. Dalam orang panggil suara yang melemah lembut, dia kita suara yang biasa. Kita royak maaflah suami tak ada. Jadi tidak mendatangkan fitnah. Jadi kita royak tu dalam keadaan yang suami tak ada, tidak mempersilakan orang masuk dalam rumah. Tidak perlulah, tiada keperluan, tak boleh kita kalau orang lelaki mari, suami tak ada di rumah, tak boleh kita ajak mari masuk kat rumah. Sekadar di luar saja royak gapo yang penting untuk kita sampaikan kepada suami kita. Tu ayatnya keperluan kita. Jangan orang panggil siapa ko peramah doa dia ni, siapa ko masuk suami tak ada. Tak perlulah kita ajak orang luar macam sahabat suami kita untuk masuk deh. Jadi penting-penting saja. Dan kalau orang tetamu kita dia pehedah, kalau kita kata maaflah suami tak ada, jadi dia kata tak apa. Jadi orang sekarang ni alhamdulillah dia pehedah situasi kalau suami tak ada. Dan berlaku kalau dekat Kuala Lumpur tu, dia adalah orang panggil kadang-kadang macam kapal kita lah, kalau waktu-waktu pagi ni sunyi. Bila sunyi ni ada kemungkinan keburukan berlaku. Kalau orang nak nipu ko, ada berlaku dekat sekitar tempat saya tu. Makcik tu duk sore. Lepas tu orang mari, dia mari, dia royak nak atas barang. Rupanya dia nak pukau dan nak ambil barang-barang tu. Jadinya peringatan kepada makcik-makcik yang duduk di rumah sore tu, kunci pintu deh. Kalau nak kecek pun kita kecek kalau ada gerai, kunci gerai tu kalau nak kecek biar jarak jauh lah. Menyebabkan di kita ni selamat daripada kalulah tipu daya dia, ataupun kita perlu berhati-hati. Bukan bersangka jahat, tapi berhati-hati tu perlu. Sebabnya bagi kemah makcik-makcik pun tak kalah deh. Besar-besar juga, sedap mata memandang, tapi berhati-hatilah. Kalau kita dalam keadaan pukul 11, pukul 12 tak ada orang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna
wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka iaitu nusyus, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, pulaukan mereka di tempat tidur, dan kalau mereka masih berdegil lagi, pukullah mereka dengan pukulan yang ringan yang bertujuan mengajarnya. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi posisi surah An-Nisa ayat 34 ni cara suami nak layan isteri yang nusyus, isteri yang derhaka. Jadi isteri yang derhaka ni dalam surah An-Nisa dia ajar kita 3 peringkat. Peringkat yang pertama, nasihati mereka, fa'idhuhunna, menasihati mereka, oh ya abe tak suka, jangan buat gitu lagi, dan abe tak suka dan Allah pun tak suka. Kalau hak suami yang isteri yang nusyus, iaitu isteri yang derhaka. Itu peringkat yang pertama, iaitu menasihati mereka, menasihati yang pertama. Peringkat yang kedua, wahjuruhunna fil madaji', iaitu pisahkan tempat tidur. Dia nak marah tu, jadi suami boleh pisahkan tempat tidur untuk mengajar isteri. Nasihat yang pertama tak makan. Jadi yang kedua, pisahkan tempat tidur. Peringkat yang kedua, pisahkan tempat tidur suami isteri. Dia kalau setengah orang kak suami tak ada sebelah kak tenang tidur lah deh. Tapi naknya itulah antara Islam ajar kepada kita, surah An-Nisa ayat 34, cara-cara nak mendidik isteri yang derhaka, iaitu isteri yang nusyus. Peringkat yang ketiga, wadribuhun, pukullah dia. Nadanya nak teh tu, suami nak teh isteri, dia ada 3 peringkat. Nak teh pun bukan siapa kau beremosi, siapa kau orang panggil berdarah, okey. Tu anak orang deh. Naknya ayuh dia jaga dia molek kita ni, paru-paru suami ni janganlah memukul isteri. Kalaulah dia nusyus, 3 peringkat tu yang perlu kita ikuti, menasihati mereka, memisahkan tempat tidur mereka, dan yang ketiga barulah pukul. Pukul pun ada syarat juga. Pukul ni dalam keadaan yang ringan, tidak bertujuan, pukul dalam keadaan ringan bertujuan untuk mengajar isteri tu. Kalaulah orang tua kita ajarnya pukulnya dengan kain, pukul bukannya pukul dengan rote, bukannya pukul dengan barang-barang yang kalau tangan kat siapa kau ada kesel tangan tu kat pipi. Tu memang pukulan yang beremosi, siapa kau berdarah apa semua, nauzubillah. Itulah cara Islam ajar nak didik isteri yang derhaka, nak didik isteri yang nusyus. InsyaAllah dikata kemudian jika mereka taat, kalau isteri itu taat kepadamu wahai suami, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Peringatan agar kaum isteri mentaati suami bahkan dihubung kait pula dengan kelayakan untuk memasuki syurga. Jadi kelayakan isteri untuk memasuki syurga yang pertamanya, iaitu yang biasa kita dengar, mentaati perintah suami. Bukanlah suatu diskriminasi jantina, tetapi ianya bertujuan mewujudkan keseimbangan dan kehormatan rumah tangga. Suami bertanggungjawab mencari nafkah keluarga dan mendidik keluarga dengan agama Allah, manakala isteri pula menjaga ketaatannya kepada suami dan menjaga urusan rumah tangga. Kalau dua-dua orang ni nak jadi, kalaulah dua-dua ni suami isteri nak jadi ketua, kalaulah ada kapal ketua, dua-dua jadi ketua, tak tahu nak pergi alik kiri ke alik kanan. Jadi naknya kena ketua seorang dari rumah tangga, iaitu suami. Isteri pula membantu menolong, orang panggil menjaga dari segi urusan rumah tangga, menasihati suami kalau suami tu terkeluar daripada landasan Islam, untuk menasihati suami. Anjuran barat agar kaum wanita ni membebaskan diri daripada kongkongan kaum lelaki. Jadinya anjuran barat ni merosakkan orang muslimah tu sendiri. Jadi dia nak kebebasan keluar bebas, kalau kita orang puan ni kalau lagi-lagi malam, kena, kalau kita nak selamat kena tubik dengan suami lah baru selamat. Jadi anjuran barat ni
Mereka mahu wanita muslimah ni keluar ke jalanan raya dengan pakaian berbogel. Maksud pakaian berbogel ni dengan ketat, dia rasa kebebasan lah tu, yang membolehkan tubuh mereka diratah oleh pandangan syahwat kaum lelaki. Alhamdulillah, kerajaan negeri Kelantan ni, iklan-iklan di cyborg ni semuanya yang menutup aurat, menetapi syariat Islam. Jadi berpakaian ada dia punya undang-undang dia, ikut Islam. Lepas tu iklan pula yang dekat Kuala Lumpur dia buka, contohnya iklan shampoo dekat Kuala Lumpur, buka tudung. Tapi dekat Kelantan ni kita nampak semua iklan-iklan di Kelantan ni menutup aurat. Alhamdulillah, bila kita ada kuasa, kita boleh buat salah satu yang ikut perintah Allah Ta'ala. Fahaman feminisme adalah fahaman yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabalila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku-suku puak, supaya kamu berkenalan antara satu sama lain dan beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang lebih bertakwa, orang yang lebih takwa di antara kamu, bukan yang lebih keturunan dia ataupun bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Jadi di sisi Allah, Allah tengok apa? Allah tengok ittaqullah, takwa kita kepada Allah Ta'ala, takut kita kepada Allah Ta'ala. Sejarah mereka yang asing dari sejarah Islam. Sejarah orang-orang dulu, orang-orang sebelum Islam ni datang, memang menjatuhkan maruah, memang perempuan tu duduk bawah. Tidak mengangkat martabat perempuan. Bila datangnya Islam, bila datangnya ajaran Islam daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, martabat perempuan ni diangkat. Dalam sejarah Islam kita tahu bila perempuan yang dalam jahiliyah ni dia punya martabat dia sungguh jijik, sungguh hina, dituduh pembawa bala kematian kepada keluarga. Itu tuduhan-tuduhan waktu zaman jahiliyah dulu. Namun apabila cahaya Islam datangnya cahaya Islam, wanita Islam menjadi mulia dan diangkat martabatnya setara dengan lelaki. Alhamdulillah, bila datangnya orang panggil dulu wanita diperlekehkan, wanita dihina, dicaci. Bezanya zaman dulu orang puan ni, kalau dia kena asingkan tempat tidur dan makan pun suku. Bila noenya siapa setara tu hinanya orang puan zaman jahiliah. Tapi bila datang Islam, mengangkat martabat wanita tu sendiri. Pejuang-pejuang feminisme muslimah di antara di masa kini, kononnya memperjuangkan hak-hak wanita. Antaranya yang pertama Aminah Wadud, Rifat Hasan dan Fatimah Nasif yang menumpukan usaha kajian semula teks Al-Quran berkaitan dengan wanita. Kita tahu cerita Aminah Wadud ni. Aminah Wadud ni ialah seorang sarjana wanita liberal dan feminis yang menumpu pada tafsiran progresif kitab suci Al-Quran. Aminah Wadud dilahirkan pada 25 bulan 9 1952 di Maryland. Jadi Aminah Wadud ni, kalau kita tahu, dia jadi imam. Antara ada makmum lelaki, ada makmum perempuan, dia jadi imam. Itu antara dia nak menyamaratakan hak-hak perempuan wanita dengan lelaki. Tak boleh. Islam kata orang perempuan ni tak boleh jadi imam, tak boleh jadi duduk depan, tak boleh jadi imam. Sebabnya ada makmum lelaki. Kalau lah perempuan ada belakang, semua perempuan atau imam perempuan, tak ada masalah. Ini dia nak menyamaratakan siapa dia jadi tok imam kepada makmum lelaki dan perempuan. Menyalahi agama dan orang panggil menolak terus
ajaran-ajaran Islam dan memburukkan hukum-hukum Islam, sedangkan Islam sentiasa adil dengan hak-hak wanita yang telah diperjuangkan, hak-hak wanita Islam semenjak lebih lama lagi waktu Islam datang. Itulah keadaan orang yang teguhkan kepada nak menyamaratakan lelaki dan perempuan. Seterusnya, menerima pinangan lelaki soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wal 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan janganlah kamu berkahwin. Orang puan ni janganlah kamu kahwinkan mak ayah dia. Janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan laki-laki kafir musyrik sebelum mereka beriman, mereka memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Yang demikian ialah kerana orang-orang kafir itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga dan memberi keampunan dengan izinnya, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya, keterangan-keterangan hukum-hukum Allah kepada umat manusia supaya mereka dapat mengambil pelajaran daripadanya. Jadi mu ayah ingat molek nak terima pinangan ni cari yang beragama, cari yang beragama. Kalau kita tengok fenomena sekarang ni, kalau nak kahwin dia tanya hijau ke apa dulu. Tak salah kalau tanya hijau, tak salah tanya hijau dulu. Tapi hak paling yang utama mula-mula sekali tengok pada agama lelaki itu. Kalau selamat agama, kalau dia beragama, selamatlah anak puai. Apa ni kita jaga, kalau mu ayah kita jaga anak dengan titik tereninya, sayangnya kita dengan anak puai kita, tak okeylah kita nak bagi anak puai kita kepada lelaki yang tidak ada agama, yang nak jaga, ambil amanah daripada kita. Jadi kalau kita nak cari pinangan, nak cari suami kepada anak kita, anak perempuan kita, kita cari yang pertama sekali Islam kata yang beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, bila orang yang agama dan akhlaknya kamu redai datang melamar anak gadismu, maka nikahkan dengannya, sebab bila tak ada akan jadi fitnah di muka bumi dan banyak kerosakan. Jadi pandangan kita sekarang ni tertumpu kepada orang lelaki yang ada agama, orang lelaki yang juruh lah, yang soleh lah kalau kita kata dia. Kalau lah orang panggil pekerjaan dia dia okey, orang panggil kerja sedap tu adalah bonus bagi anak kita. Tapi kalau dia ni anak kita kerja sedap dah, puai kerja sedap dah. Kalau lah ada yang lelaki yang soleh, kerja biasa pun boleh ambil dah tu. Kita nak ambil pinangan yang lelaki soleh. Jadi Imam Al-Ghazali mengingatkan kaum lelaki agar jangan menikah 6 daripada jenis wanita. Imam Ghazali ingatkan kepada kita semua, jangan nikah dengan orang puai ada tiga sifat ni. Yang pertama an-nannah, iaitu perempuan yang suka mengeluh dan mengadu atas tugasan rumah tangga yang membebankan. Ya, kita faham kalau lah perempuan ni tugasnya kita ni banyak sangat. Siapa kau tak ada, kalau suami suri rumah ni dia tak ada rehat. Dia tak ada rehat. Jadinya hijau dia ni ada semua. Kalau siapa suri rumah dia tahulah. Tapi nak bayaknya kalau lah orang panggil isteri ni merungut semua dia. Jadi suami dengar hari-hari rungutan isteri, pening juga deh. Jadi jauhkanlah sifat yang isteri suka mengeluh dan mengadu atau keletihan. Kalau lah orang panggil dalam keadaan rehat-rehat, royak keletihan apa semua, kalau suami pun kena ringankan, orang panggil ringankan tulang, tolong itu harmoninya rumah tangga.
isteri keletihan dan suami boleh tolong. Suami kena tolong, kena rajin suami ni. Jangan biarkan isteri dah masuk dah, suami nak masuk pinggir pun. Ya Allah, berat deh. Lepas tu anak-anak isteri belakang. Jadinya untuk mengharmonikan rumah tangga, untuk nak comelkan rumah tangga ni, kena suami yang rajin. Sidar kain, basuh pinggir deh. Tak akan jatuh pun martabat seorang suami, dan akan orang tengok gitu, dia akan menaikkan martabat suami, iaitu suami yang penyayang, suami yang tolong menolong ke atas isteri. Yang kedua, sifat dia jauh daripada sifat perempuan ni, iaitu perempuan yang suka mengungkit-ungkit pemberian suami. Jadi tak tenang semua lah. Suami bagi ni, dia tidak mensyukuri pemberian suami, mengungkit-ungkit dengan pemberian suami. Yang ketiga, iaitu perempuan yang kuat merinduannya kepada bekas suaminya. Jadi dia kahwin dua lah perempuan ni. Jadi dia tinggal suami yang pertama, dia royak sifat-sifat suami yang pertama kepada suami yang kedua. Itu menyebabkan kita tidak menghargai suami yang kedua. Ada orang tanya soalan kepada Ustaz Azhar, bila di syurga esok saya boleh duduk dengan suami yang keberapa? Dia ada 3 suami. Kahwin mati. Lepas tu kalau boleh, dia royak dalam surat tu. Biasanya soalan-soalan dia tulis surat dia. Orang perempuan tu royak, kalau boleh saya nak kahwin dengan nak duduk suami di dalam syurga, iaitu suami yang kedua. Dia baik, dia melayan saya molek. Sebabnya suami yang kedua tu muka macam Ustaz Azhar. Semua ketawa. Itu nak ayatnya selora lah tu. Nak ayatnya kita sukalah duduk dalam syurga ni, suami yang menendangkan hati kita, suami yang kita duduk dengan dia, kita tenang. Jadi kita pun tak ada serabut duduk dengan suami kita. Sifat yang keempat, iaitu perempuan yang menginginkan semua perkara yang dilihatnya. Tengok go tu nak, tengok go ni nak. Letih juga suami nak beli belaka. Jadi kita kena mensyukurilah nikmat gapo Tuhan bagi. Suami yang memahami tu alhamdulillah dah. Suami yang tolong kita tu alhamdulillah besar dah nikmat hak Tuhan bagi. Suami yang boleh tolong kita, yang memahami kita. Ada setengah orang tu dia nak suami yang romantik. Suami dia tak pandai romantik, tapi orang panggil biarlah tak romantik pun, tapi tanggungjawab dia buat belaka. Itu orang panggil nikmat besar deh. Dan seterusnya, perempuan yang suka berhias, suka pentingkan diri sendiri, suka hias dengan suami tu. Hias mana tubik luar tu habis dia hias. Dan yang kenalan last sekali, perempuan yang gemar bercakap banyak walaupun dalam keadaan suka kecek banyak yang perkara yang sia-sia. Moga-moga perkongsian kita pada pagi ini berkaitan dengan di manakah tajuk dianya, suami adalah syurga wanita ataupun neraka wanita. Itu semuanya daripada kita. Kalau kita buat ni suami kita adalah syurga, lubuk syurga kita, jadi kita mentaati perintah suami ke atas kebaikan. Dia kapok suami suruh, ya Allah, ya Tuhan aku buat ni sebab kerana-Mu ya Allah, sebab suami aku adalah lubuk pahala aku. Dan kita tengok suami kita pun pahala dah. Dia tengok je. Jadinya itu pahala kita. Jadi kita kerikkan, kita buatlah suami kita ni sebagai syurga. Jangan buatlah sebagai syurga kita, jangan buatlah suami itu sebagai neraka bagi seorang wanita. Alhamdulillah, sampai sekadar itu sajalah perkongsian kita pada pagi ini. Yang baik itu datang pada Allah SWT, yang buruk yang hina datang diri hamba yang doaf ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma inna naj'aluka fi Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiy karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.